Dan pada sidang kali ini saya dipertanggungjawabkan sebagai Tuan Speaker Dewan. Jadi antara objektif DPM ini adalah menjadi saluran kepada suara mahasiswa bagi menyalurkan sebarang usul dan juga aduan, dan kami sebagai wakil akan mempertimbangkan serta mencadangkan segala usul di sini. Antara usul yang hangat diperkatakan adalah usul mengenai anugerah dekan, kemudian tentang susur atur pengajian program serta tentang masalah fasiliti-fasiliti yang berlaku di UMK. Jumlah usul sebanyak 18 usul dan 6 usul telah pun berjaya untuk lulus sepenuhnya, manakala usul lain akan dipertimbangkan semula. Jadi kami harap kepada pihak mahasiswa pihak UMK, terima kasih banyak di atas peluang yang diberikan, dan kami mohon untuk perdengarkan suara kami serta untuk terus memberikan kami peluang dalam sidang DPM pada tahun hadapan. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. UMK for you. Satu hati, satu jiwa.